Dia bagi apa? Dia bagi apa nama pen ni, dia punya jarum dengan sok. Okey. Yang ni kau boleh buka tapi kena simpan peti ais. Nak dibawa ke mana? Kena simpan peti ais. Kena cool lah. Jadi Tapi ni tak apa kita bawa. Tak apa lah. Apa ni ada ni? Jadi masuk. Oh ada ice pack. Eh, oh bagus sini. Nanti aku tak ikut kau balik Johor. So dia bagi macam ni tau. Bagi aku je. Ni ubat dalam dia. Okay. Ubat dalam dia. So sebelum kau cucuk pen ni, kau kena prime dulu nanti. Sakit tak? Tak rasa. Sakit Apa dia punya jarum dia. Kau buka ini nampak dia jarum ni kan? Yang ni jarum ke pen. Jarum ke pen. Masuk sini. Oh, masuk je. Masuk je. Jarum tu boleh pakai berapa Masuk kali? sini. Okey. Satu kali sekali je. Satu kali shot, buang. So pusingkan. Pusingkan sampai dia dah tak boleh dah pusing. Jangan kuat. Dan buka. Buka. Cucuk tangan ke tangan tu. Bukan ni jaga pen dia halus je. Dia punya jarum dia halus je. Nampak? So kau kena prime dulu dia punya ni. Kau kena klikkan 2 kali. Dengar. 1 2. Dan tekan. Okay. Okey. So nampak kan dia prime. Oh, Maksud okey. dia dekat needle tu ada ruang kosong. So tujuan kita buat 1 2 tu untuk kita Keluarkan air dia. lalukan ada dekat ubat dekat needle tu. Kalau tidak ni kau tak dapat dos yang ditetapkan lah. Okay. Okey. So side dia okey. Nanti kita apa? Belakan lah kawasan yang ni lah Dedahkan kat sini. Pusat ni kan. Lebih kurang 3 jari. 3 jari. So ada 4 shot. So kau kena target start dah. Kita start daripada kanan luar. Dan kiri, atas, bawah. So jangan cucuk tempat yang sama. Okay. Alright. Maknanya 1 minggu tu lain-lain lah. Lain-lain. Satu minggu kita Minggu saja sini. lain-lain. Macam ni lah. 3 1, 2, 3. Sini macam tu, macam tu. Yes. Betul. Okay. Alright. Lepas tu sebelum cucuk, contohlah aku target sebelah kiri kan. Okey. Aku start, kau nak start kanan lah. Kanan lah, kita start kanan. lah dari kiri kan. So kau wipe kawasan yang ni dulu. Guna konsok ni, kau wipe dulu kawasan ni. Okay. Alright. So yang ni kau kena pusingkan dia sampai 1. Pusing slow. Satu tu bermaksud 1 dos. 1 dos tu bermaksud 5 mg kau akan dapat. Pusing pelan-pelan kan. Nampak. Okey, nampak keluar satu kan? Satu kan. Tam nampak dia ada bulat kan? 2. Okey. Dah satu dah tu. Okey. So ni kawasan yang kau dah wipe tadi kan? Macam ni. So dia tak pedih. Jangan pegang. tak rasa tak? Awak ni. Okay. So kawasan ni kau kena macam pinch lah. Kalau yang lemak banyak tak payah pun. Kau just kumpulkan je lemak. Cucuk. Relax. Tak sakit pun. Mana sakit. Then kau shoot. Tekan. Dan sampai habis. So jangan tarik terus. Biarkan dulu. Kira dalam 5 second. Tapi aku akan ambil dalam 30 second lah. Kau kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
Boleh lah 20 30 okey lah. Tak salah. Okey. Okey. Then settle. Minum white. So dia dah fully absorb kat kawasan lemak. Dia yang absorb ubat ni adalah lemak. Dia akan lemak akan absorb. Okay, faham. Okey. Betul tak? Kat perut sajalah. Perut je. Kawasan yang berlemak lah. lemak. Dia boleh juga. dia boleh thigh, boleh bawah. Tapi aku suggest kita banyak lemak kat perut kan? Perut, Jujur kat perut. Jujur kat perut. Okey. So macam nak buang dia punya. Okey, macam mana nak buang? Tutup selit. So masuk balik ni. Masuk balik sini. Kan? Okay. Lawan arah dia. Tadi kau ketat macam ni kan? Kau pusing macam ni. Oh. Nah, yang depan tu jangan sentuh. Ni masuk peti ais. Alright. Masuk balik peti ais. So jarum dia tu memang ada spam 4 lah. Lebih. Biasa dia akan bagi lebih. Oh. Lebih ya, nampak. Ada berapa? 5, 6 buat. 4. Masa priming tu 2 je. Tak. Kau nampak dah ada titisan dekat luar jarum ni kan?
Kat jarum tu ada macam air keluar. Mana dia dah cukup prime dah. Okey. Okey.